Jadi bila petang tu, masa mak dia tengah solat, dia masuk dalam bilik mak dia, dia tendang mak dia yang tengah sujud tu, dia tendang mak dia ambil barang kemas daripada dalam almari, lepas tu dia lari keluar, naik motor, sampai ke jalan besar, dia dilanggar oleh sebuah lori trailer. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Tapi sebelum itu, Iwan nak ingatkan kepada korang untuk subscribe, like channel Bilik Gelap Official ini. Kita mengharapkan jumlah tontonan yang tinggi untuk kita terus kekal di antara channel-channel seram yang diminati. InsyaAllah. Perkenalkan. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Wacak, asal dari Terengganu. Okey, cerita yang saya nak ceritakan ni berlaku pada tahun 2005 dulu. Satu cerita urban legend yang mana masa tu memang viral lah cerita ni. Di sekitar daerah Kemaman dan daerah Dungun memang viral sangat-sangat. Okay. Cerita ni berlaku dalam tahun 2005 seperti yang saya cerita tadi. Dia ni masa tu saya masih bersekolah menengah. Okey, sekejap saya berhenti. Okey. Saya bersekolah menengah dan peristiwa tu bermula dengan satu kemalangan di Mukim Kemasik ni. Di dalam daerah Kemaman ni dia ada satu mukim nama tu Mukim tu Kemasik. Dan bila lepas berlaku tragedi tu, kemalangan melibatkan seorang perempuan dengan dilanggar oleh sebuah lori. 2-3 hari lepas tu heboh mengatakan yang roh jenazah ni bangkit semula. Roh perempuan ni dia bangkit semula, dia tempat kemalangan tu dipuja, roh dia tu jadi tak tenteram. Okay. Yang saya dapat cerita ni dia bermula dengan dia seorang perempuan ni yang dia memang dia sosial sangat. Dekat maknanya dia mungkin kalau saya cerita mungkin dia terlalu liar sampai jadi macam bosnya. Lepas tu okay. Dia terlalu liar. Orang kata dia sampai bosnya. Lepas tu dia ambil dadah, badan bertatu, sedangkan dia ni orang Islam. Sebelum dia kemalangan tu, dia ada minta duit dengan mak dia. Dia kata dia nak beli benda tu lah untuk dia hilangkan gian tu. Tapi mak dia tak bagi duit untuk dia gunakan ke arah tu lah. Jadi bila mak dia tak bagi, dia tak puas hati. Jadi bila petang tu, masa mak dia tengah solat, dia masuk dalam bilik mak dia, dia tendang mak dia yang tengah sujud tu, dia tendang mak dia ambil barang kemas daripada dalam almari, lepas tu dia lari keluar, naik motor, sampai ke jalan besar, dia dilanggar oleh sebuah lori trailer. Dan dikatakan dia tercampak setinggi tiang lampu. Jadi bila jatuh terhempas ke tanah tu memang boleh katakan memang badan hancur, muka hancur, lepas tu terus tiok di tempat kejadian lah. Lepas tu 2-3 hari lepas dari itu
lepas dari kemalangan tu, uh, dengar cerita ada orang puja tempat tu, tempat dia accident tu, sampai roh jenazah tu naik, dia mencari waris dia daripada sekitar mukim-mukim yang berdekatan tu. Contoh, yang paling hujung sekali mukim Kertih sebelum masuk ke daerah lain. Okey, jadi roh tu bangkit, dia mencari pertolongan, dia mencari waris dia, dia minta tolong. Dia minta tolong dekat, contoh saya bagi contoh, saya ni kerja dekat petrol station. Dia akan pergi ke petrol station tu, masa tu sebelum dia sampai tu keadaan okey, sempurna lah. Bila dia minta tolong, berlakunya kemalangan tu dengan tak apa-apa nak sempurna sangat lah. ya, maknanya masa dia dalam perjalanan untuk mengganggu mencari waris dia tu, badan okey. Macam sebelum kemalangan. Bila dia dah minta tolong, lepas tu ada orang layan dia ni, macam dia cakap, tolong saya sakit, saya nak ubat. Macam tu lah. Tolong saya cari orang ni. Dia terus serta-merta badan dia jadi hancur sebelah. Yang mana muka dia hancur, terseret jalan, yang impact sebab melambung tinggi tiang lampu tu, semua yang jadi semua serta-merta berubah jadi macam tu. Okey. Asal dia benda tu bangkit daripada daerah Mukim Kemasik tu, dia mengganggu sekitar area Kemasik tu. Malam esoknya dia mengganggu ke sekitar Kertih. Dia sekitar bandar Kertih ni dia pusing, dia pergi klinik, dia pergi petrol pump, dan dekat Kertih ni dia ada restoran makanan segera yang M tu. Situ pun dia ganggu, dia mencari waris-waris dia. Yang mana yang pernah kena kacau dengan dia tu memang keesokannya tu memang demam mengejut. Faham, demam mengejut. Okey, sorry Abang Wan. Saya selit sekejap korang semua. Saya tahu korang semua ini kali ketiga terdapat warning di TikTok. Mungkin Abang Wan boleh tukarkan perkataan-perkataan yang bahaya tu kan. Nanti Abang tukar macam eja pun boleh Abang Okey, baik. Okey, boleh Okey. Okey. Selepas perkara ni berlaku di area Kertih, maknanya di mukim kampung saya lah di Kertih ni, yang mana saya dapat cerita ni daripada kawan mak saya sendiri, yang mana diganggu dengan benda tu. Mak saya ni, kawan mak saya ni, dia kerja salah satu klinik swasta dekat area situ, area Mukim Kertih tu. Dia cerita kepada mak saya yang benda tu masuk ke dalam klinik. Dia masuk dalam klinik, lepas tu dia minta nak ambil ubat. Dia minta nak ambil ubat. Lepas tu bila kawan mak saya ni, dia tanya nak ambil ubat apa. Terus dia tunjukkan muka dia tu yang hancur, yang rosak sebelah tu. Jadi lepas dia tengok muka yang rosak sebelah tu, kawan pada mak saya tu terus pengsan. Jadi keesokannya tu demam. Masa itulah mak saya pergi melawat dia. Saya dekat asrama, jadi mak saya ceritakan balik benda ni kat saya. Okay, selepas malam dia mengganggu di Kertih tu, dia turun balik ke area Kemasik, mengganggu lagi area klinik kesihatan,
area kampung-kampung berdekatan. Lepas tu dia naik lagi, dia turun ke Mukim Kijal, dia mengganggu lagi sampailah ke area sekolah saya, mana salah satu sekolah agama yang masyhur jugalah di Kemaman tu. Dan pada bila turn dia sampai ke sekolah saya tu, turn dia mengganggu tu paling lama 2 minggu dia mengganggu dekat sekolah tu. Okay, bila dah dia kenapa dia ganggu lama? Sebab ada waris dia dekat tu. Dekat asrama perempuan ada waris di situ. Yang mana dia cari waris dia tu, minta tolong. Mana tak ada jadi minta tolong. Biasanya bila dah jadi macam tu, dia akan berlaku rasukan, berlaku histeria. Memang 2 minggu straight, hari-hari memang kena. Lepas 2 minggu mengganggu di sekolah tu, di sekolah saya tu, ada jugalah saya alami benda-benda yang tak sepatutnya saya nampak. Lepas tu benda-benda yang tiba-tiba orang lain nampak, benda yang macam mistik lah sikit. Dalam selepas 2 minggu, lepas tu dia naik semula ke Mukim Kijal. Keesokannya tu dia ganggu balik Mukim Kemasik. Lepas tu dia ganggu balik Mukim Keteh. Lepas tu cerita tu dia hilang situ je, habis sampai situ je. Tak tahu apa yang berlaku pada roh yang tak tenteram tu. Dia tak tahu ke mana hala tuju dia. Tak tahu apa ustaz mana yang yang settlekan benda ni, itu tak tahu. Cuma yang last ceritanya, dia menghilang di salah satu semak berdekatan dengan Mukim Keteh tu lah. Itu je yang sumber-sumber yang saya dapat sikit lah daripada, sebab cerita ni dah lama. Jadi info yang saya cuba kumpul ni tak adalah dapat banyak sangat. Cuma orang yang pernah diganggu ni memang yang apa ni, saya dapat info tambahan je lah. Yang mana yang dilanggar setinggi tiang lampu tu, itu saya dapat info tambahan daripada orang kampung tu sendiri. Faham. Sorry Abang Wan, nak tanya sekejap. Saya mungkin saya nak pastikan saja. Abang ni sebut tadi Mukim tadi ya? Mukim okey, Mukim tadi Kemasik ke Temasik? Sebut betul-betul? Kemasik. K. Ya, ke. Okey, musim Kemasik. Jadi kalau korang yang menonton ni kan, mungkin korang tahu apa benda yang Abang Wan cak ni, ataupun ada lagi tambahan info yang mungkin, sebab cerita ni boleh katakan di persekitaran situ memang dah tahu abang, cerita ni memang viral bang kisah ni. Ya. Budak-budak bola tampar, saya coach bola tampar. Saya cuba tanyakan pada budak-budak bola sekolah menengah ni. Dia cakap ustazah dia ada cerita pasal benda ni. Dia cakap ada roh yang tak tenteram dekat sekitar area Kemasik ni. Dululah dia merayau mencari waris dia. Jadi cerita ni bukan satu dongengan dulu, cuma cerita ni betul-betul berlaku pada zaman yang gadget ni tak secanggih sekarang. Faham. Saya pun mengalami benda-benda yang mistik juga. Kawan saya pun ada alami juga semasa musim gangguan tu. Jadi untuk pembuktian tu memang kita tak ada, tapi kita dapat penceritaan macam gini lah. Faham. Baik, itu sajalah. Ngeri abang
kisah dia kan, pasal kematian dia kan, dan sebelum tu macam mana. Benda macam ni korang semua yalah, benda ni dah berlaku, melibatkan tadi disebut TENDANG tadi kan. Itu waktu dia nak dapatkan benda tu, mak dia tak bagi kan, nak jadi memang nampak kat situ kasar lah kat situ. Bila cerita pasal kematian ni, lagi-lagi di abang sebut tadi, abang orang Terengganu tadi kan. Kalau untuk viewer ataupun tentera jembalang kat bawah yang orang-orang Terengganu yang mungkin ada di persekitaran situ, yang mengenali ke beberapa kawan yang pernah juga diganggu disebabkan apa yang Abang Wan sebut tadi tu, korang boleh komen dekat bawah ni. Dan satu perkongsian Abang Wan kita ni menarik sangat. Abang siap parking tepi ya bang sekarang? Parking tepi sebab depan tu ada Plaza Tol. Nanti kena buka juga. Sangkut ke tepi dia. Itulah pasal. Menarik. Akak Fium kisah kan Akak Fium? Ya, Seram. menarik. Betul. Seram. Kisah dia tu pun dah tragis sebenarnya tu. Memang tragis. tragis. Kita tak masuk lagi bahagian pengajaran lagi kan. Pengajaran ni memang balance lah dengan apa benda yang Abang Wan Cak nak sampaikan ni. Okey, Abang Wan, kita dah berada di hujung. Abang pun dah habis di situ. Kita bagi pengajaran dengan kisah abang ni, boleh? Okey, boleh. Okey, untuk yang pertama pengajaran dia, tak kira lelaki ke perempuan ke, jaga batas, jangan keterlaluan, jangan sampai merosakkan diri sendiri dengan ambil benda-benda terlarang, dengan ikut orang-orang yang sembarangan, dengan buat sesuatu yang boleh melukakan hati mak ayah kita ataupun penjaga kita. Ingat, kita ni kalau kita buat jahat pada mak, kita akan dibayar cash dekat dunia. Saya pun bukan baik sangat, tapi saya pernah buat mak saya terasa hati sekali. Terus saya dapat cash, tak lama pun, setengah jam je dapat cash, tapi tak ada teruk sangat. Cuma macam bila tengah ketuk paku tu, tukul tu kena tangan, gitu je. Tapi maknanya kalau kita melukai hati parent kita, orang yang menjaga kita ni memang dibayar cash. Elakkan membuat elakkan perkara yang bercanggahan dengan agama. Nakal boleh, tapi jangan jahat. Faham. Untuk tambahan sikit, ada yang komen kat bawah ni, sugar di bawah telapak kaki ibu atau bapa bonda lah. Okey. Dan ini cerita daripada Abang Wan Cak. Saya nak beritahu kepada korang yang tengah menonton di sini ataupun menonton di YT ni. Untuk mungkin ada abang-abang lori yang tengah menonton di YT ni, korang juga kami sedang menanti. Kak Fium menanti dengan cerita-cerita korang. Betul tak Kak Fium kan? Ya, saya memang menantikan abang-abang lori, abang-abang bas untuk hadirkan diri untuk bercerita sekiranya ada cerita yang ingin dikongsikan di Bilik Gelap Official. Betul. Kalau tak pandai nak cerita untuk abang-abang kat bawah, mungkin kita dapat juga bukan dekat abang lori. Akak lori pun best juga. Okey. Ya, boleh. Betul kan? Kalau tak pandai untuk bercerita, jangan risau. Ivan dan juga Kak Fium akan cuba membantu korang untuk bercerita. Jangan risau. Anggap saja kami ni member-member korang. Okey? Dan untuk yang selalu hadir dalam Bilik Gelap, selalu komen, tunjukkan sokongan korang di ruangan komen dengan subscribe, like dan juga share. Terima kasih Abang Wan Cak. InsyaAllah kita jumpa lagi bang Terima kasih. Terima kasih juga pada yang bagi gift kat saya tu. Sama-sama. Terima kasih. Alang nak tanya sekejap bang. Alang nak tanya sekejap. Ini abang nak menuju ke mana ni bang? Menuju ke Kelang. Menuju ke Kelang. Abang ada dekat MRSM Bentong. Bentong. Oh, Bentong. Okey. So memang berurusan dekat Kelang tu dah banyak kali dah abang? Dah banyak kali lah. Saya masuk bahagian Westport lah. Mana ni Westport kawasan terlarang juga. Untuk selalunya abang akan, betul, abang akan berhenti mana-mana ke untuk makan? Lihat.
Saya rehat area Kampung Awah Cenoh. Oh, Kampung Awah. Dekat lah. Awah. Dekat dengan saya dah tu. Satu situ ada restoran yang baru buka, tapi dia kalau dia masakan tu memang sedap. Masakan. Ni Abang Wan, saya ada Ya. satu permintaan. Okay. Permintaan saya harap lepas ni abang boleh kongsikan dekat grup-grup abang tu, Abang Mallory tu, untuk diorang join dengar di dalam Bilik Gelap Official. Kalau diorang ada cerita, ajak diorang join. Biasanya kalau geng-geng senior ni diorang tidur awal. Tidak. Oh, Tak apa, bang. Saya gerak junior diorang. pun boleh. Iban gerak, saya hantar wakil. Klik bangun. Ui, kelik tu. Ada juga dengar cerita diorang ni macam mana. Cuma kalau saya cerita balik, dia jadi ringkas je lah. Faham? Okey, itu dia daripada Abang Wan kita. Okey, terima kasih Abang Wan Terima Cak. kasih, Jumpa Abang lagi Wan. bang. Thank you support BGO. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah-kisah seram dan misteri di Bilik Gelap